Tahukah anda, hampir separuh daripada ikan itu sebenarnya tidak pernah sampai ke pinggan kita. Mengapa? Kerana separuh bahagian ikan tersebut terdiri daripada sisa seperti kepala, kulit, tulang dan perut. Kebanyakannya dibuang begitu sahaja atau sekadar dijadikan makanan haiwan bernilai rendah. Hakikatnya, banyak kajian telah dijalankan untuk menukar sisa ini menjadi produk sampingan bernilai. Menurut FAO, lebih 20 juta tan produk sampingan akuakultur dan perikanan dihasilkan setiap tahun. Produk sampingan ini bukan sahaja mampu menjana pendapatan tambahan, malah dapat mengurangkan masalah pencemaran bau dan pelepasan metana semasa penguraian sisa. Pendidikan dalam bidang ini bukanlah sesuatu yang baharu, namun masyarakat masih kurang peka bahawa sisa ikan ini sebenarnya ibarat emas tersembunyi yang mampu menyokong inovasi, keselamatan makanan dan kelestarian. Produk sampingan ikan kaya dengan nutrien dan komponen bioaktif, terdiri daripada kulit dan sisik kaya sumber kolagen dijadikan penyembuh luka, penggunaan gelatin dalam biopolimer, peptida untuk kosmetik sebagai anti penuaan, farmaseutical untuk kesihatan. Kepala dan tulang mengandungi sehingga 60% protein, diproses menjadi fish protein hydrolysis yang tinggi nilainya, mempunyai sifat antioksidan dan anti-hipertensi. Organ dalaman seperti viscera dan hati menghasilkan minyak ikan kaya omega 3 seperti EPA dan DHA yang penting untuk kesihatan jantung, otak untuk ingatan dan sistem imun. Pendekatan ini turut menyokong konsep ekonomi pusingan melalui kelestarian alam sekitar, penjanaan ekonomi dan penambahan produk sampingan serta nutrien tambahan. Buktinya sudah jelas dilihat di peringkat global seperti Norway menggunakan ikan salmon untuk menghasilkan kolagen marin bernilai tinggi. Thailand memanfaatkan sisa tuna dan berjaya mengurangkan sehingga 70% sisa tersebut. Iceland menukar sisa ikan cod menjadi produk nutraceutical bernilai jutaan dolar. Malah Malaysia pula mempunyai perusahaan kecil dan sederhana yang menghasilkan surimi, serbuk ikan dan universiti tempatan giat menjalankan penyelidikan produk sampingan. Semua ini membuktikan bahawa apa yang dahulu dianggap sebagai sampah kini boleh menjadi sumber kekayaan dan inovasi. Setiap ekor ikan yang kita ternak dimanfaatkan sepenuhnya. Malah bukan sahaja mengurangkan pencemaran tetapi juga meningkatkan pendapatan industri tempatan serta menjamin keterjaminan makanan melalui sisa buangan. Marilah kita mengubah perspektif sisa bukan lagi beban tapi sumber yang sangat menilai menanti untuk diterokai. Kita akan terus memastikan inovasi produk ini berkembang demi menuju masa depan sifar sisa akuakultur.